Rakyat Amerika, berhati-hatilah. Anda telah mendengar sejak beberapa minggu lalu tentang krisis pendingin hawa yang berlaku di UK, disebabkan oleh gelombang haba ini, kegilaan orang Eropah. Mereka cuba membuatkan dia kedengaran seperti anda tidak sepatutnya mempunyai pendingin hawa kerana dia tidak baik untuk alam sekitar dan oleh itu anda perlu menahan kepanasan sehingga 40 darjah, apa-apa sajalah. Anda sudah dengar tentang drama itu, tetapi adakah anda tahu bahawa ia kini sedang berlaku di bandaraya New York? Kerana Mak Mamdani sendiri juga mencadangkan supaya anda semua berhenti menggunakan pendingin hawa disebabkan gelombang haba demi cuba melindungi alam sekitar. Disebabkan bandar beliau tidak mempunyai infrastruktur yang cukup untuk menangani hakikat bahawa orang ramai mungkin memerlukan pendingin hawa supaya tidak mati akibat panas yang melampau. Ia memang teruk dan saya dah beritahu awak, ia bukan sahaja berlaku di Eropah, ia juga berlaku di Amerika. Dengar kegilaan ini dan kepada setiap Darjah untuk mengurangkan tekanan ke atas grid kuasa kita. dan bukannya berkata, kita ada masalah dengan grid kuasa kita yang perlu kita selesaikan. Dan ia adalah keutamaan tertinggi kita untuk memastikan semua orang boleh kekal sejuk semasa gelombang haba. Dia kata, kamu semua patut tetapkan termostat pada 78 darjah. Itu tanggungjawab kamu. Seperti yang dikatakan oleh wokeness, kehangatan kolektivisme. Mari kita lihat video yang mengarut ini. Ia merupakan bulan yang hebat untuk menjadi peminat di New York City, tetapi minggu ini ia akan menjadi lebih sukar. Kita sedang memasuki gelombang haba yang mungkin paling ekstrim yang pernah dilihat oleh bandar ini dalam lebih sedekat. Suhu boleh mencecah 100 darjah dengan rasa panas sehingga 112 darjah dan kekal panas hingga hujung minggu. Kami sudah bersedia, tapi kami mahu pastikan Anda juga bersedia. Terutamanya jika Anda sedang merayakan Piala Dunia atau Hari Kemerdekaan Amerika atau menyewa MSG untuk berkahwin. Secara hipotesis, perkara paling penting yang Anda boleh lakukan dalam cuaca panas ini ialah duduk di dalam rumah dengan penghawa dingin. Ini sangat penting untuk kanak-kanak, warga emas, mereka yang ada masalah pernafasan atau jantung, serta haiwan peliharaan anda. Sekarang, jika anda keluar, berhati-hatilah dengan tanda-tanda strok haba, termasuk kekeliruan, pening, loya, dan kesukaran bernafas. Maksud saya, adakah sesiapa antara anda rasa ini murahan apabila seorang datuk bandar melakukan perkara ini? Saya rasa ia memang murahan. Hubungi 911 dengan segera jika Anda atau seseorang yang Anda kenali mengalami simptom-simptom ini. Jika Anda tiada penghawa dingin atau penghawa dingin Anda tidak berfungsi dengan baik, cari salah satu pusat penyejukan di NYC, seperti perpustakaan ini. Lewati nyc.gov/nyc.gov/beattheheat untuk mencari salah satu daripada ratusan pusat penyejukan yang dibuka berhampiran Anda sekarang hingga Sabtu. Anda juga boleh hubungi 311 atau hanya lihat di luar. Kiosk Link NYC akan memaparkan arah ke pusat penyejukan yang berdekatan. Jika Anda bekerja di luar dalam cuaca panas ini, adalah penting untuk lebih berhati-hati dan mengetahui hak Anda. Jika Anda seorang pekerja penghantaran, Anda berhak menggunakan tandas di mana-mana premis yang Anda ambil pesanan. Dan ingat, Bukankah itu menakjubkan? Anda rasa ini sangat memalukan. Tapi ingat, dia di sini berkata, kawan-kawan, pergilah ke pusat penyejukan New York City kita, dan sebagainya. Tapi dia juga berkata di sini, pastikan Anda tidak menetapkan termostat Anda terlalu sejuk kerana kita tidak mahu membebankan grid elektrik. dan kepada setiap perniagaan. New York. Cuaca sangat panas di luar sana dan grid kuasa sedang bekerja lebih masa untuk memastikan kita tetap sejuk. Tetapkan penghawa dingin Anda pada 78 darjah. Matikan lampu, elektronik jika Anda tidak menggunakannya, dan cabut palam apa yang boleh. Bandar kita juga sedang melakukan bahagiannya. Memastikan peraturan 78 darjah dipatuhi di bangunan kita. Menutup lampu semasa permintaan elektrik memuncak. Meminta rakan kongsi swasta melakukan perkara yang sama dan mematikan peralatan yang tidak penting. Grid yang stabil bermakna penghawa dingin akan terus berfungsi dan nyawa dapat diselamatkan. Mari kita kurangkan permintaan dan hadapi cuaca panas ini bersama-sama. Maafkan saya, jadi kerajaan sekarang menentukan tahap mana? Baiklah, beliau seorang datuk bandar, bukan kerajaan. Penghawa dingin anda patut dilaraskan, bukannya mengakui bahawa mereka tidak mempunyai kapasiti untuk mengendalikannya dengan betul. Anda semua tahu saya tidak suka menggunakan produk pada kulit saya kerana saya tidak mahu rasa melekit atau tersumbat dan saya hanya mahu rasa bersih. Dan saya tahu tidak mempunyai rutin penjagaan muka itu seolah-olah satu kesalahan. Tetapi sekarang setelah saya jumpa OneSkin, saya mungkin perlu mengakui bahawa saya silap selama ini. Anda lihat, saya belum tua lagi. Tetapi kebelakangan ini saya nampak perubahan pada kulit saya yang telah memutuskan sudah tiba masanya untuk menua. Dan ia memang biadab. Tetapi selepas banyak dipujuk oleh kawan-kawan saya pun cuba juga. Dan ya, sekarang saya memang dah berubah. Saya tak akan promosikan sesuatu yang saya tak percaya. Anda semua dah tahu, tapi maksud saya, cuba tengoklah apa pendapat anda. Dan ini bukan sekadar pengalaman saya sahaja. OneSkin mempunyai lebih daripada 10,000 ulasan 5 bintang dan kini mereka adalah peneraju dalam kesihatan kulit jangka panjang. Saya kena ingatkan anda bahawa berbeza dengan apa yang internet mahu anda percaya, anda sebenarnya tak perlukan rutin yang rumit untuk dapatkan kulit yang lebih cantik.
Dilahirkan daripada lebih sedekat penyelidikan tentang jangka hayat, peptida OneSkin OSO1 terbukti dapat menyasarkan tanda-tanda penuaan yang kelihatan, membantu anda mendapatkan kulit yang paling sihat sekarang dan juga apabila anda semakin berumur. Untuk masa terhad, cuba OneSkin dengan diskaun 15% menggunakan kod MIRAK di oneskin.co/mira. Itu adalah diskaun 15% oneskin.co dengan kod MIRAK. Selepas anda membuat pembelian, mereka akan tanya di mana anda mendengar tentang mereka. Jadi tolong sokong rancangan kami dan beritahu mereka bahawa anda datang melalui kami. Dan di sini anda ada rakyat Amerika yang telah mengejek apa yang berlaku di Eropah dan benar-benar terkejut serta ketakutan dengan hakikat bahawa anda sebenarnya boleh menghadapi gelombang haba seperti yang dilakukan oleh Eropah. Dan kita akan bincangkan itu sebentar lagi. Dan mereka lupa bahawa ia sebenarnya sudah pun sampai ke bandar-bandar mereka juga. Itulah yang sedang dilakukan oleh Mamdani sekarang kerana pengambil alihan oleh golongan fanatik yang cuba meyakinkan anda untuk melepaskan kebebasan anda di rumah dan hanya menyerah begitu sahaja. Serahkan sahaja demi kebaikan kolektif undang-undang syariah di seluruh dunia. Ia ada di mana-mana. Jadi ada satu drama besar sedang berlaku sekarang di Eropah kerana gelombang haba. Suhu di luar mencecah 40 darjah. Dan selama bertahun-tahun, kempen alam sekitar telah berusaha untuk membuat orang percaya bahawa penghawa dingin sebenarnya adalah masalahnya. Tak payah pedulikan fakta bahawa Eropah hanya bertanggungjawab untuk entahlah 5% pelepasan pencemaran ke atmosfera dan China pula bertanggungjawab untuk kira-kira 35% dan tiada siapa yang fokus pada perkara itu. Sebenarnya, kerajaan-kerajaan Eropah telah menyalahkan Amerika atas masalah penghawa dingin. Dan tidak, saya harap saya boleh kata ini satu keterlaluan. Eropah sedang mencair. Suhu di Frankfurt 41 darjah. Semalam, saya keluar dan jumpa jiran saya di tangga. Awak, macam mana awak bertahan dengan panas ni? Dia tanya saya jawab, susah juga. Tapi nak buat macam mana? Perubahan iklim. Inilah yang orang Amerika buat pada kita. Saya cakap, dia angguk dan lap dahinya. Ya, jadi saya pasang penghawa dingin semalam. Sejuk dan nyaman. Datanglah minum bir. Kita boleh tengok Piala Dunia sama-sama. Dia ajak, saya kata, saya tak rasa nak pergi. Saya pandang dia dengan rasa jijik. Saya naik atas dan laporkan dia kepada majlis bandaraya. Dia mesti sama ada buang unit penghawa dingin itu atau bayar cukai penimbangan karbon. Macam mana orang boleh jadi begitu mementingkan diri? Keselesaan individu tak pernah berbaloi untuk memusnahkan planet kita. Inilah sebabnya seluruh dunia menjadikan EU sebagai rujukan yang jauh lebih maju dari segi budaya berbanding seluruh dunia yang lain. Sekarang, kalau awak tak faham yang ini adalah gurauan, maknanya awak kena perbaiki lagi sense of humor awak. Tapi apa yang dia lakukan di sini adalah merujuk kepada kisah sebenar tentang apa yang sedang berlaku. Memang ada desakan yang nyata oleh kerajaan-kerajaan Eropah untuk memberitahu orang ramai bahawa mereka tidak sepatutnya memasang penghawa dingin. Bahawa jika mereka melakukannya, mereka akan dikenakan cukai untuknya. Walaupun hakikatnya orang ramai sedang mati, benar-benar mati akibat kepanasan di seluruh Eropah kerana mereka telah terpedaya dengan isu perubahan iklim yang mengarut ini. Dan apabila saya kata orang ramai benar-benar hampir mati, itu bukan satu keterlaluan. Ini adalah seorang lelaki yang berada di dalam kereta api tanpa pendingin hawa. Baiklah, lihatlah dia. Maksud saya akan pengsan. Saya akan pengsan. Jika suhunya 40 darjah dan saya berada di dalam kereta api, saya tak tahu apa yang akan saya lakukan. Ini adalah kisah seorang pemandu bas yang terlibat dalam kemalangan selepas dia pingsan kerana tiada penghawa dingin di dalam bas. Kemalangan sebenar berlaku kerana pemandu pingsan akibat kepanasan kerana tiada penghawa dingin di dalam bas. Haba melampau boleh membawa maut. Ia benar-benar berbahaya dan membunuh lebih ramai orang di Eropah setiap tahun berbanding jumlah kematian akibat senjata api di Amerika. Supaya orang ramai faham betapa seriusnya isu ini. Namun begitu, masih ada fenomena pelik di mana orang cuba membuat orang lain rasa bersalah kerana menggunakan pendingin hawa di rumah mereka. Tetapi inilah yang sedang berlaku di Eropah. Mereka cuba meyakinkan anda bahawa kebaikan bersama jauh lebih penting daripada keperluan individu anda. Bawa masuk ramai pendatang, tak kisah kalau mereka merogol anda. Jangan guna pendingin hawa. Iklim lebih penting daripada anda tidak mati akibat kepanasan dan sebagainya. Beginilah cara kerajaan menggerakkan perkara ini. Dan ia benar-benar fenomena paling psikotik di mana-mana saja. Inilah sebabnya rakyat Amerika begitu panik tentang perbincangan penghawa dingin yang sedang berlaku ini dan mengapa ia kini menjadi isu sayap kanan. Lihat, saya tidak percaya bahawa penghawa dingin adalah masalah politik. Saya rasa penghawa dingin adalah salah satu ciptaan manusia yang paling menakjubkan. Ia mengubah cuaca secara literal dan ia adalah sesuatu yang tidak sepatutnya dipolitikkan. Orang ramai sepatutnya dibenarkan untuk mempunyai penghawa dingin. Itulah sebabnya ia dicipta. Namun begitu, entah bagaimana, golongan sayap kiri telah menjadikannya seolah-olah sesuatu yang buruk untuk dimiliki. Jika Anda mempertimbangkan untuk membeli penghawa dingin, Anda dikatakan sedang memusnahkan iklim.
Jadi, golongan sayap kanan pula berpendapat, tidak, orang ramai sepatutnya dibenarkan untuk menentukan suhu rumah mereka sendiri. Itu perkara asas yang normal. Anda mahu pemanas dihidupkan, hidupkanlah. Anda mahu ia dimatikan, matikanlah. Anda mahu penghawa dingin, gunakanlah, nikmatilah. Sekarang, perlu diingat bahawa di Eropah, kerana cuacanya secara umumnya sangat sejuk di sana, semua bangunan direka untuk mengekalkan haba di dalam rumah. Jadi, semasa gelombang haba, tiada infrastruktur penyejukan. Rumah-rumah menjadi sangat-sangat panas. Itulah sebabnya orang ramai boleh meninggal dunia. Penyaman udara adalah satu keperluan asas. Keperluan asas. Tetapi sekarang, idea yang sama sedang datang ke New York. Bukannya ia hanya berlaku di Eropah, sekarang mereka memberitahu Anda berapa lama Anda patut menggunakan penyaman udara supaya kebaikan bersama terjaga. Ia sangat tidak masuk akal, ia gila, dan saya rasa kita semua tidak patut berdiam diri. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap perkara ini.